Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Penang, yang mana JDT menang 3-0 pada perlawanan ni, hasil jaringan dari Israfilov 2 dan 1 dari Heberty. Untuk perlawanan kali ni, Beksen gagal untuk menyudahkan sepakan penalti yang didapatkan selepas bola terkena tangan Richmond Ankara diselamatkan oleh Syed Izzahan. Bagi saya itu adalah aksi penyelamatan yang sangat-sangat menarik lah yang dilakukan oleh Syed Izzahan. Dan untuk perlawanan ni juga Syed Izzahan membuktikan yang mana beliau menafikan beberapa percubaan berbahaya dari pemain JDT untuk memastikan yang gawang beliau tidak dibolosi dengan lebih banyak lah, antaranya percubaan dari Arif Aiman dan sebagainya. So benda tu memang positif side lah untuk Syed Izzahan. Jadi untuk perlawanan semalam, walaupun kita tengok margin 3-0 tu, sebenarnya Penang tidaklah bermain dengan agak teruk, sebab mereka juga bermain dengan agak open dan bagus dalam transition untuk menyerang. Tetapi boleh dikatakan dari segi numbers of attacking ataupun daripada segi bilangan pemain sewaktu mereka melakukan serangan tidak terlalu banyak. Jadi boleh dikatakan loophole mereka yang ketara adalah daripada segi transition. Tetapi ada beberapa pemain yang kita boleh highlightkan, yang boleh kita nyatakan dalam video tentang impact yang mereka berikan bagi pasukan Penang, terutamanya dari bahagian serangan yang membawa kepada corak permainan yang agak positif. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah perkara yang positif dan apakah perkara yang kita boleh highlightkan untuk bincang tentang JDT. Baiklah, perkara pertama yang kita boleh cerita tentang JDT pada perlawanan ni adalah mengenai situasi corner kick. Yang mana untuk game ni, kalau kita lihat, situasi corner kick adalah sesuatu yang berbahaya bagi pasukan JDT. Boleh dikatakan JDT ni dia ada season ataupun dia punya corner kick untuk efisien, ada masa jadi, ada masa dia tak jadi. Sebab boleh dikatakan dalam season kali ni JDT pun tak banyak skor melalui corner kick, tetapi bila jadi tu dalam satu game dia boleh skor lebih daripada satu. So semalam adalah pembuktian lah bagaimana JDT berjaya untuk menjaringkan gol melalui corner kick apabila mereka meletakkan Israfilov as a target man di dalam kotak penalti untuk menerima hantaran bola tinggi lah. So benda tu sebenarnya positif side, yang mana saya terfikir adakah kerana faktor kelemahan pasukan Penang dalam bertahan dalam situasi corner kick ataupun untuk memenangi aerial duel yang memberikan peluang kepada JDT untuk menggunakan Israfilov, ataupun JDT menemui ramuan untuk menggunakan Israfilov. Tetapi selepas saya hayati ataupun tengok balik game-game yang lepas, sebenarnya JDT ada juga guna Israfilov as a target man dalam kotak penalti untuk memenangi aerial duel sewaktu mereka menang corner kick. Tetapi saya pelik kenapa dalam peringkat ACL Elite dan sebagainya mereka tak boleh nak utilize that thing lah. So kalau mereka boleh utilize, kemungkinan corner kick adalah benda yang paling berbahaya untuk mereka buat, sebab mereka ada a few players yang boleh memenangi bola di udara dengan sangat baik dan melakukan percubaan dengan header yang sangat baik. So jika JDT boleh memanfaatkan benda tersebut dengan konsisten, bermaksud every game bila dapat corner kick mereka boleh execute that way, mereka boleh untuk dapat gol bukan hanya melalui open play ataupun free kick saja, tetapi corner kick juga mampu memberikan satu perubahan kepada mereka lah. Dan jadi macam Arsenal, kalau kita tengok, mereka antara tim yang dikenali sebagai set piece taker, tetapi selepas banyak kali dah set piece yang sama mereka buat, sampailah season ni hujung-hujung ni set piece mereka dah tak berjaya juga. Sebab apa? Sebab orang dah boleh baca. That's why mungkin saya rasa JDT tak letak kebergantungan yang tinggi kepada corner kick untuk mereka cari gol. Sebab untuk defending corner kick ni adalah agak mudah untuk pasukan lawan untuk intercept ataupun memenangi bola di udara juga jika memiliki kelebihan dari segi pemain yang tinggi dan sebagainya lah. Itu perkara yang pertama lah. Yang kedua, kalau kita lihat untuk JDT pada perlawanan ni, mereka masih lagi menerapkan sistem dalam back 3, iaitu penggunaan daripada Israfilov sebagai central centre back, Syarul Saad sebagai left centre back dan juga Matt Davis sebagai right centre back, yang mana mereka banyak memberi ruang kepada Israfilov untuk involve dengan menjadi ball carrier pada perlawanan ni. So kita boleh nampak yang Israfilov sebenarnya bila ada bola dekat kaki dia agak selesa untuk advance lebih ke hadapan untuk masuk ke kawasan middle third. Jadi benda tu sedikit sebanyak memberi ruang kepada beliau untuk memberi support kepada Unda Barena, yang mana di
diturunkan kembali dalam skuad utama untuk membawa bola ke hadapan. So pada perlawanan ni kalau kita tengok, JLT meletakkan Undabarena sebagai pivot untuk control that line between the defending dengan midfield untuk menjadi connector lah ataupun menjadi ball progressor. Jadi benda tu dilakukan dengan bagus oleh Undabarena dan mereka push Heberty untuk lebih kepada kawasan half space and central area, manakala Nazmi Faiz pun diletakkan sebagai playmaker, which is a good thing untuk pasukan JDT, dan benda tersebut memang efektif lah. Kalau kita tengok daripada segi corak permainan JDT, mereka agak overload di bahagian tengah dengan penggunaan Romain Morales, Betson, Heberty dan juga Nazmi Faiz, manakala peranan daripada wingback mereka iaitu Oscar Arribas dan juga Arif Aiman akan lebih more efektif on the wide area. Jadi banyak mereka attack dengan menggunakan Arif Aiman, dan untuk game ni kita boleh nampak yang Arif Aiman memang fully functioning lah, sebab dia banyak menggerakkan bola dengan bagus, masuk drift hingga dalam dengan sangat baik dan sebagainya. So bagi saya is a positive thing. Cumanya untuk striker combination antara Betson dengan juga Romel agak kurang, sebab mungkin mereka jarang diturunkan sekali ataupun lama dah tak main sekali. So nampak chemistry between mereka berdua agak kurang. Tetapi at least yang mana boleh saya katakan Romel berjaya set up satu kepada Heberty untuk Heberty score is a good thing. Dan untuk game ni Heberty memang antara the best player yang sepatutnya JDT turunkan di bahagian tengah untuk breaking the lines, untuk turun support, untuk creativity passes dan sebagainya. Sebab Heberty dah memang proven, bukannya Jonathan Vera ataupun Samu Kaseleho sepatutnya dia dijadikan player utama. Dan di second half berlakunya pertukaran bawa masuk Yuan Muniz dan juga Afiq Fazail. Mereka berjaya stabilisekan bahagian tengah dengan lebih efisien lah, dan kemasukan pemain-pemain tu memberi impak yang positif. Cumanya kemasukan Soumaré bagi saya dia laju tapi masih lagi di bawah below par lah, tapi nak buat macam mana, dia antara player yang kena call up. Kalau saya compare season ni, kalau Soumaré dengan Ramadan Saifullah, saya lebih ambil Ramadan Saifullah daripada Soumaré, sebab Ramadan Saifullah antara player yang menyelah dekat Kuching City kalau nak call up untuk Malaysia. Jadi itu je lah ulasan saya untuk JDT. Manakala untuk Penang, benda positif yang kita boleh cerita adalah persembahan individu daripada Haziq Kuti, adik Syamil Kuti, yang mana dia adalah player yang agak energetik dalam perlawanan ni, memang bertenaga. Banyak dia melakukan pressing, banyak dia bawa bola, even ada satu percubaan. So benda-benda macam tu yang kita nak daripada player muda bila diberi peluang untuk bermain. Walaupun bahagian tengah JDT ada Nazmi Faiz, ada Heberty, ada Yuan Muniz, ada Afiq Fazail, ada Undabarena, tetapi Haziq Kuti berjaya buat something yang menarik minat saya untuk tengok jika dia diberi lebih banyak peluang untuk dia buktikan diri dia di dalam padang. Dan untuk Rahmat Makasuh dalam game ni bagi saya quite good. Dia ada percubaan yang bagus, tapi dari segi transition and support play, supporting play daripada pemain-pemain lain agak kurang, sebab transition Penang ni menyebabkan player tak banyak support. So macam Denzel dapat bola di bahagian kanan, dia bawa bola pergi depan, and then tak ada orang nak support, dia buat percubaan sendiri. Begitu juga dengan Rahmat Makasuh, dapat bola dia buat percubaan sendiri. Tapi untuk game ni kita boleh nampak yang sebenarnya Penang sebenarnya agak loose daripada segi transition macam saya cakap tadi, terutamanya daripada segi defending to counter attack ataupun to attacking, dan yang kedua daripada segi mereka punya defending structure. Sebab Penang ni kalau kita tahu antara tim yang bagus juga defend, tetapi semalam Richmond Angkrah dan tiga lagi defend, mereka seakan-akan boleh dikatakan beraksi di bawah below par. Aggressiveness yang mereka ada sebelum ni hilang, fokus dalam padang hilang, reading game mereka hilang, mereka banyak buat simple mistake. Lepas tu defending set pieces mereka pun agak kurang. Sepatutnya Penang agak terkenal dengan defending set pieces, tapi semalam semua seakan-akan hilang, yang menyebabkan mereka terpaksa menghadapi 3 gol di Bolosi lah. Dan selebihnya kudos to Syed Izzahan lah, dia menyelamatkan gawang dengan baik. So Rodrigo pun bagi saya semalam not bad, dia punya pressing, tapi in term of macam saya cakap tadi, supporting play dengan transition tak banyak yang boleh untuk Penang execute kan. So benda tu yang menyebabkan Penang agak tak efisien, terutamanya di kawasan final third, sebab mereka mengharapkan lebih kepada individu saja untuk selesaikan. Jadi overall semalam game yang hanya game untuk penamat liga, sebenarnya game untuk ke game yang terakhir kan. Jadi benda tu tak banyak benda lah yang kita boleh nak kata just game penamat liga. Bukan penamat liga maksudnya liga dah habis, maksudnya untuk menghabiskan saki baki liga kan, sebab JDT pun dah tersingkir daripada ACL Elite yang mereka
tak ada, hanya final Piala Malaysia, dan mereka ada sakit baki dalam saingan Liga Super je lah untuk mereka sudahkan. Dan untuk tim-tim lain dalam Liga Super, mereka dalam perebutan untuk dapatkan maksimum point kalau boleh untuk capai tempat ketiga, keempat lah untuk masuk dalam Shopee Cup. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.